Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Al Rumi Channel. Selamat tahun baru 2026. Happy New Year 2026. Terima kasih kepada anda yang masih setia menonton video-video di YouTube channel saya. Semoga banyak manfaat dan kebaikan dalam dunia running, dalam dunia kesihatan, sakit jantung, review kasut, vlog dan banyak lagi yang kita dapat sebarkan kebaikan bersama-sama. Okey? Video kali ini serius, best gila sebagai opening. Video pertama 2026 iaitu 5 kesilapan besar, sama ada anda perasan atau tak perasan ketika anda nak beli kasut running. Ya, memang buka tahun baru ni lagi banyak macam-macam kasut nak masuk ataupun tengah banyak diskaun. Jadi apakah 5 kesalahan yang kalau anda tonton video saya kali ini sampai habis, anda dapat elakkan sebelum membeli kasut running idaman? Nice. Yes, okey, tapi macam biasa, sebelum itu, bagi siapa-siapa yang masih belum subscribe YouTube channel saya, bak kata sahabat saya dekat Felda Semencu, Kota Tinggi, Johor, don't wait long-long. Subscribe. Yes, and thank you. A few moments later. Anda perlu ingat, tak ada kasut running yang perfect dan kasut running yang kalau sesuai untuk saya, tak semestinya sesuai untuk anda semua. Kerana setiap orang ada kaki berbeza, cita rasa berbeza, preference berbeza, selera berbeza, pengaruh rakan sebaya berbeza dan bajet yang berbeza. Tapi sebelum itu, kita kena tanya kat diri saya sendiri atau saya kena tanya pada anda, kenapa kita nak beli kasut running? Of course lah nak running. Tetapi untuk purpose apa? Kasut baru, kasut replacement, kasut tu untuk race saja, kasut tu saja nak test, pengaruh rakan sebaya, mesti ada sebab-sebab yang berbeza. Dan kasut-kasut running tu, tahun ini 2025 telah banyak segmentasi. Kasut daily trainer, kasut super trainer, kasut stability, kasut max cushion, kasut race, macam-macam lagi. Tapi apa yang penting kat sini ya, di dalam perjalanan anda nak mencari kasut yang sesuai, pasti akan berlaku kesilapan. Saya sendiri dah melakukan banyak kesilapan membeli kasut yang tak sesuai. Dan untuk membeli kasut yang sesuai, saya dah pernah share, saya ingat 2-3 kali kot video sebelum ni, macam mana nak mencari kasut yang sesuai dengan anda. Jadi, inilah masanya saya share 5 kesilapan utama yang kita telah lakukan atau akan lakukan, tapi anda boleh elakkan. Kesilapan yang pertama, bajet. Bajet tak realistik. Okey, saya pernah cerita banyak kali. Ramai orang tanya saya, bang, kasut apa yang terbaik? Kasut apa yang sesuai? Biasanya soalan macam tu, saya tak boleh jawab direct. Saya akan tanya mereka balik. Yang pertamanya apa dia? Yes. Berapa bajet anda? Ia berkaitan dengan kesilapan pertama iaitu bajet. Bajet tak realistik. Disclaimer channel saya bukan channel financial. Saya bukan channel financial Faiz, bukan financial Rumi. Ini just sekadar nak relatekan financial dengan kesilapan-kesilapan yang kita lakukan. Sebab membeli itu melibatkan finance, melibatkan duit. Okey, dalam setiap orang ni, bajet tu ada masing-masing. Sebab kasut ni, running ni kita boleh kategorikan sebagai hobi. Majoriti yang tonton video saya ni berlari sebab hobi. Bukan sebab sponsor atau nak wakil Malaysia. Sebab yang sponsor wakil Malaysia, of course lah dia tak beli kasut sangat. Ataupun tak beli kasut langsung. Jadi bajet ni kena realistik. Saya pernah kategorikan kasut-kasut mengikut kategori. Iaitu kasut yang murah, sangat murah, kasut yang boleh reasonable, mahal dan sangat mahal. Okay, jadi bajet tu berbeza. Sebab ada orang, dia ada lebihan duit. Memang dia dah reserve RM1,000 untuk satu kasut. Jadi kalau kita nak cerita kasut RM200-300 untuk orang RM1,000, tak ada masalah. Yang jadi masalahnya bajet ni, anda ada bajet 300. Tapi anda terpengaruh, anda nak beli kasut 1000, maknanya bajet pun anda dah lakukan kesilapan dari segi bajet. Ia bukan berkenaan anda layak atau tak layak beli kasut tu, tetapi anda belum mampu nak beli kasut tu. Tapi dari segi bajet ni, saya jarang nak nasihat orang, pasal saya pun bukan background finance. Cuma penyangkut kat sini, untuk beli kasut, anda anggap sebagai investment. Okey, tak semestinya kasut mahal tu sesuai. Dan kasut murah kadang-kadang ada yang bagus. Tapi sebab murah ni ada kategori lain lah, iaitu anda beli ketika sales ataupun ketika off-season. Bukan dia terus keluar terus beli, anda boleh dapat murah. Untuk kasut ni saya lebih galakkan jangan terlalu murah. Kecuali anda dah beli off-season. Tapi off-season ni just saya nak bagi tahu sikit. Kadang-kadang kasut tu dah terlalu lama, dia tak replenish, dia hantar kat Mitsui ke JPO. Dia punya kualiti dah tak sama. Contohnya Nike. Kasut ni saya beli kat Mitsui outlet. Murah gila, dekat 60% diskaun. Kesudahnya saya pakai 4 kali. Tengok, baru lagi cantik. 4 kali dah terkopak macam ni. Bermakna ada kasut-kasut tu murah, tetapi bila anda beli dekat outlet, sebab sifat material, cara penyimpanan dan berbagai faktor lagi menyebabkan kasut tu tak tahan. Jadi kita tak nak anda terjerumus sebab nak murah punya pasal, beli kasut ni. Dan bajet je kita pun boleh kaitkan dengan beli kasut-kasut bundle,
kasut-kasut Kopi Ori Triple A, 777 saya tak tahu. Itu semuanya terpulang pada anda. Tetapi saya punya advice untuk anda tak buat silap, ikut bajetnya realistik. Kadang-kadang bulan tu anda belum mampu, anda mampu bulan ketiga. So okey lah, nak spend 1,000 selepas anda buat saving. Jadi bajet tu kalau anda tersalah, anda kemungkinan dapat kasut yang tak berkualiti, mendapat kasut yang overrated. Saya nak bagi tahu untuk beginner, dinasihatkan janganlah beli terlalu mahal. Tapi kecuali beginner golongan have T20 ataupun menghabiskan duit mak bapak, tak ada masalah. Sebab apa? At the end of the day, walaupun saya cakap bajet tu sesuai tak sesuai adalah duit anda. Orang tak berhak. Tetapi apa yang berlaku saya nampak sekarang ni, ada setengah orang yang terlalu judge orang lain. Orang beli kasut mahal, dia tak tahu orang tu mampu ke, apa cerita sebalik orang tu beli. Dia judge beli kasut nak mahal, nak menunjuk-nunjuk, nak show off. Kesilapan yang kedua, ini agak berat sikit tetapi jangan terlalu makan dalam. Ini sekadar generik punya isu, iaitu anda terlalu loyalist ataupun terlalu taksub dengan sesuatu brand. Okey, sebenarnya tak ada masalah pun. Anda peminat Adidas, peminat Nike, semua daripada atas sampai bawah nak pakai Nike. Even saya masa dekat kampus pun, sebab baru-baru mengenal brand ni, Adidas ni memang saya punya favourite lah. Kasut, stokin, wallet, helmet motor, kat stiker pun saya tahu Adidas. Bag pun saya tahu Adidas. Jadi dululah. Okay, tetapi over the time, saya belajar sesuatu yang sangat penting dan bermakna dalam hidup. At one time, saya terlalu minat dengan Adidas. Even kasut running pertama saya pun Boston 5. Saya beli Boston 6. Banyak Adidas. Kemudian kasut tu tak sesuai dengan saya. Sebab saya prone to injury. Saya tercari-cari kasut stability, kasut yang cushion. Adidas tak banyak ketika itu. Kalau ada pun Ultra Boost, sendak dan berat. Okay, jadi saya beralih kepada kasut-kasut Brooks, kasut-kasut New Balance yang ada white toe box, yang ada max cushion. Jadi poin saya kat sini, kalau anda terlalu taksub dengan brand, tak nak pakai brand lain, ketika era brand tu hauk, tak ada kasut yang sesuai, anda tetap nak beli, saya tak boleh buat apa-apa. Okay? Jadi kita kena ada sedikit flexibility. Try lah brand-brand lain, tak salah pun. Memang tak ada mana-mana handbook ke dalam SOP ataupun dalam mana-mana kitab mengatakan, oh, tak boleh pakai satu brand je, boleh pakai brand lain macam-macam. Tak, ini sekadar saya punya nasihat dan guidance. Tetapi ini tak di-refer kepada mereka-mereka yang brand ambassador, athlete brand tu, ada sign contract, dia tak boleh pakai brand lain, tak ada masalah lah. Sebab dia memang kena pakai brand tu, dia kena promote brand tu, itu part of dia punya duty. Tetapi kena ingat even brand athlete ke, ambassador ke, jarang dia kekal lama dengan brand tu, dia akan tukar. So, benda tu berlaku dan yang penting ketika transisi itu berlaku, kita perlu profesional lah. Lepas tu jangan kutuk terlebih-lebih. Anda hari ni dengan brand, contoh dengan brand Nike, tiba-tiba dah tukar ambassador brand Adidas. Jadi itu jadi persepsi yang tak baik lah. Jadi berbalik pada tadi, ketika anda terlalu taksub dengan brand itu, cuba intai-intai brand lain. Kalau contoh anda suka betul carbon plate brand A ni, dan tak nak pakai brand lain, tetapi brand A punya carbon plate tak sesuai, testing brand B sesuai, tapi sebab anda dah seolah-olah macam brand A bayar anda lah, tak nak pakai brand B, siap kutuk lagi brand B, itu sesuatu yang merugikan. So renung-renungkan. Kelabang ketiga, iaitu membeli kasut running tanpa mencuba fizikal, beli online semata-mata. Ya, saya pun banyak beli online semata-mata, tapi kena ingat kasut running ni sesuatu yang sangat unik. Runners kena test. Sebab apa saya katakan tadi, kaki berbeza-beza. Kita tengok pengajaran daripada Nike. Nike memang brand yang besar lah. Nike drop yang amat teruk ketika selepas COVID, 2-3 tahun selepas COVID, sebab dia beralih kepada online. Dia nak memperkasakan. Macam orang politik cakap, online dia. Sebab tu dia cut off dia punya third party, jadi sport direct. Macam-macam lagi dia cut sebab dia nak pergi direct dengan dia dapatkan sale yang lebih tinggi. Tetapi hakikatnya sebaliknya berlaku. Sebab segmen yang drop teruk adalah segmen running. Kena ingat, runners ni dia nak datang kedai nak test. Jadi sebab dia tak dapat test, dia kurang nak beli. Especially lagi ternampak pula review-review, orang yang review kasut kan, kata kasut tu tak bagus, ketat dan sebagainya, lagilah orang tak nak beli. Jadi saya bernasihat kepada mereka-mereka yang nak beli kasut, kecuali anda dah familiar dengan sizing brand tu, even sizing brand pun kadang-kadang berubah. Anda cuba sendiri. Saya bagi contoh saya beli Adidas Terrex baru ni, sebab online murah. Saya dapat 30% Adi Club punya voucher. 30% pasal, tapi saya still pergi kedai nak test. Pasal saya kurang familiar dengan kasut-kasut trail, kasut hiking. Saya try sizing dia, dah puas hati. Sebab kat kedai tak dapat diskaun. Balik rumah beli online. Itu cara yang smart. Paksalah puji diri sendiri kan. Tapi kita kadang kesian sebab kasut-kasut yang baru-baru ni banyak dekat KL, dekat JB. Yang jauh-jauh dekat Perlis, dekat Kelantan, maybe tak banyak pilihan. Terusnya, tadi kita cerita taksub pada brand kan, ni tak taksub pada model. Of course, apabila macam saya sendiri, saya suka model tu. Contoh saya suka Adios 3 dulu.
Saya beli sampai 3. Oren, hitam dan satu lagi yang macam biru tu. Even Evo SL pun saya beli 3. Jadi benda tu sebenarnya, kalau saya mengikut bajet constraint, sebab saya ada bajet lebih sikit. Adalah gaji YouTube setiap bulan, saya boleh beli kasut. Tapi kalau anda yang tak ada bajet, belilah kasut model lain. Contoh anda, kalau anda sekarang pentak sop Adidas, beli Evo SL, belilah Boston 13, Boston 12. Jangan pakai model yang sama, tapi for the sake of collector, aja. Macam saya, dalam konteks sebagai collector. Tetapi kalau anda nak pakai, sebenarnya, sebab tu perlu ada sistem rotation. Sebab kalau kasut yang sama anda pakai berulang-ulang, dia punya wear and tear tinggi. Sebab saya pernah katakan, running ni satu aktiviti yang dia punya wear and tear cepat. Pasal dia punya aktiviti berulang-ulang, muscle yang sama. Jadi kalau anda pakai kasut yang sama model ya, sizing sama, ada yang tengah tu color pun sama. Tu saya pernah buat tu. Stres tu tempat yang sama, dia tak bertukar-tukar. Jadi prone to injury, overuse tu lebih tinggi berbanding kalau anda ada pelbagai. Sebab rotation ni tak perlu sampai 5-6 kasut. Ada 2 pun cukup. Tapi sebab model sama tu sangat-sangat tak digalakkan lah. Last kali ada terikut-ikut orang, iaitu beli disebabkan hype. Ya, saya akui tahun awal hujung tahun lepas, tahun lepas ni lupa dah tahun 2026 tahun 2025 dan hujung 2024, kasut yang sangat hype sepanjang masa adalah, sehingga sampai hari ni kot, adalah Adidas Evo SL. In fact, saya sendiri suka gila kasut tu. Kalau saya buat video kasut running terbaik, of course saya akan pilih kasut tu sebagai kasut running yang terbaik untuk saya sebab apa? Saya suka gila kasut tu. Dan kasut tu hype. Hype ni ada banyak reason. Biasanya sebab ramai orang pakai, dan pengaruh ni yang River Run influencer ni, dia duk canang, dia kata kasut tu dia suka dan dia cepat meresap ke dalam penonton-penonton dan pengikut-pengikut di media sosial especially. Jadi beli hype ni tak semestinya orang sesuai dengan Evo SL. Ada yang tak sesuai. Jadi boleh anda ikut hype, tetapi saya still refer balik kepada saya punya sebab yang sebelum ni, iaitu anda kena try. Tapi try ni satu yang berisiko lah. Bila seseorang tu kata review baik, contoh saya katakan kasut on point, tak semestinya on point untuk anda. Sebab saya katakan apa tadi, di permulaan, yes, tak ada kasut yang perfect. Setiap orang punya kesesuaian kasut tu tak sama. Tapi sebab anda tak nak ketinggalan kan, anda nak beli juga, at the end of the day berbalik pada yang pertama tadi, bajet anda. Tak pernah ada orang halang anda nak beli ke tak beli. Tapi saya punya point kat sini even hype dan sebagainya secara keseluruhan, kita jangan cepat judge orang lah. Orang tu pakai running vest nak lari 5 kilo, kita bising. Orang tu lari pace 12 pun kita bising. Kita tak puas hati. Orang tu lagi pace 7 pun kita nak merendah-rendah. Hidup ini jangan judge orang lain. Tapi orang-orang yang macam ni, kalau kita tengok biasanya, dia punya page dia punya main page dia pun kerja duduk luah tak puas hati. Daripada setiap hari asyik luah tak puas hati. Jadi saya khawatir orang yang macam ni memang dia sama ada dia kena bully teruk dulu, ataupun dia kurang kasih sayang. Asyik tak puas hati je. So dia luahkan ke tak puas hati dia. Condemn, jarang nak memberi cadangan yang membina. Jadi dalam dunia running ni saya sering katakan, running is beautiful. The people yang berlari ni, ada orang yang bukanlah cantik cun gambu, tapi yang indah, yang beautiful luar dan dalamnya. Tapi orang macam jangan risau, ada segelintir je yang jaki tengok orang pakai 5 kilo running vest. Ya betul. Sebab azam saya tahun ni, saya nak lari 1 kilo pakai running vest. Jadi anda nak judge ke, nak kata tak sesuai, it's okay. No problem. Saya pun tak judge anda. Anda judge saya, no problem. Sebab apa? Duit saya tak minta pun. Anda punya jiran, punya sepupu, punya mak angkat, punya ipar, punya menakan. Okey? Jadi moga-moga dengan info yang saya share ini, anda boleh elakkan membuat kesilapan ketika nak beli kasut running, dan akhirnya anda akan temui kasut running yang sesuai sebagai anda punya, bukan sekadar running, lifestyle companion. Terima kasih anda sudah tonton sampai habis. Kalau anda suka, bunyi tekan butang like, tinggalkan komen. Dan yang paling penting apa dia? Subscribe. Saya bakal kebaca. Stay healthy, keep fit and keep running. Salam.